Kenapa Trump dan PMX tak boleh hentikan perang dan perang masih berjalan? Okey, ini soalan yang ditanya oleh komentar ni. Okey, jadinya kita rasa ada beberapa sebab lah. Bukan sebab pasal Trump dan PMX dan soal lagi China pun senyap. Okey, China pun senyap dan sebelum ni kita tahu Raja Thailand bulan lepas pun dah ada buat lawatan ke negara China. China sampai hari ni pun senyap pasal perang antara Kemboja dua ni. Okey, kalau kita compare yang round pertama bulan 5 tu, China pun ada keluar kenyataan lah. Okey, so jadinya mungkin beberapa sebab, antaranya sebab utama yang beberapa sebab yang kita rasa masalah dalaman politik, iaitu yang PM current tu Anutin, dia punya parti royalist dia untuk mengaut modal politik. Yang kedua, parti anak Thaksin, okey, Pheu Thai, sebab dia pun nak balas dendam. Masa round yang pertama pasal perang kali itu, dia dipaksa letak jawatan. Untuk membalas dendam, akan mempromotkan maksudnya manifesto ke arah menanamkan sifat nasionalis Thailand. Jadi antara sebab yang lain, mungkin ramai dah menjadi mangsa. Okey, antara menjadi mangsa di job scam tu, di pusat-pusat kasino di kawasan Kemboja, itu masalah satu faktor juga. Yang orang China pun banyak menjadi mangsa, orang Thailand pun menjadi mangsa. Itu antara faktor juga. Dan soal lagi, underground casino yang ada terkena dengan illegal gamble. Maksudnya kasino bawah yang banyak untuk kegiatan duit haram macam tu ibaratnya. Yang mangsa, orang Thailand banyak kena menjadi mangsa. Disebabkan Thailand tak ada kasino, jadi adalah kira marketing untuk dalam bahasa Thai juga, yang ramai orang rakyat Thai yang menjadi mangsa kepada underground casino. Daripada situ macam-macam job scam, money laundering, job scam, macam-macam scam daripada kasino illegal tu. Jadi antara sebab-sebab ni lah perang ni payah nak berhenti. Sebab Trump ke, China ke, PMX kita ke, payah nak pergi masuk campur. Itu adalah hal urusan dalam negeri. Sebab China pun senyap, mungkin rakyat dia pun ramai yang terkena. Jadi kita pun berharap lah supaya ni ia dapat diberhentikan secepat mungkin, sebab ia akan mengakibatkan kesan yang banyak. Akibatkan pelarian, macam pernah dulu-dulu perang Vietnam, perang dalam Kemboja pun banyak isu-isu pelarian. Jadi yang menjadi masalah ni ialah negara yang dekat-dekat macam negara ASEAN ni, negara Malaysia. Jadi kita haraplah supaya perang ni akan selesai dengan secepat mungkin.